Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah. Seperti biasa, hari ini kita nak bicarakan berkenaan dengan skuter adventure. SDV 750. Ini 2025 V3. Saya baru ni pergi ke Big Wing sebab orang kata dah sampai vision terbaru Honda SDV. Ini di antara skuter adventure yang ramai peminatnya, termasuklah saya. Jadi, sekali pandang yang model baru ni nampak lebih gempak juga kan. Memang cantik. Okey, sebagai pernah memiliki SDV 750, pastinya saya teruja untuk melihat vision yang ketiga ni kan. Seperti biasa, vision pertama V1, V2 dan sekarang adalah V3. Oh, sekarang ni makin lama makin mahal. Dulu harga je 62,500 je ribu kan. Naik kepada 70,000. Sekarang naik lagi. Sampai ke 85,000 dan ke 88,000. Tengok sebab ada color yang limited edition. So, saya percaya ramai yang ternanti-nanti kan. Kemunculan Honda SDV yang V3 ni kan. Sekali pandang depan mata, barulah dapat lihat. Wow. Alhamdulillah kan. Okey, sebagaimana yang saya lihat di Big Wing baru ni, memang reka bentuk ada sedikit perubahan lah. Segi lampu depan. Kemudian ada cruise control. Dia bagi cruise control yang baru. Kemudian ada button-button yang sebelum ni tak ada, dah dikemaskinikan atas handlebar untuk SDV 750. Jadi untuk Honda SDV 750 macam biasalah, Honda SDV masih mengekalkan enjin yang sama 750. Okay. Jadi enjin dual transmission DCT. Manual boleh, auto. Ini dah kelebihan Honda SDV. Jadi cuma tangki mereka kata lebih kecil sedikit daripada terdahulu. Okey. Kemudian masih lagi mengekalkan 2D di hadapan, menggunakan Nipsin. Okey. Depan belakang Nipsin kan. Fork suspension, boleh laras depan dan belakang. Okey. Sepertinya pakai fork tubeless spoke, bukan spoke rim kan. Motosikal adventure ni semakin hari semakin ramai orang meminatinya kan, dan harga semakin hari semakin mahal. Terpulang pada anda semua sama ada berbalik atau tidak memiliki SDV 750 yang baru ni. Jadi bagi saya, kalau anda memiliki Honda SDV, cuba-cubalah. Orang kata masuk off-road sikit-sikit. Dia bukan boleh hardcore sangat, tapi yang jalan-jalan trail yang biasa, gunakanlah sebab katanya boleh masuk adventure, skuter adventure, bolehlah masuk kawasan-kawasan yang tidak berturap, dan juga untuk rasa feel sebuah skuter adventure. Tak salah pun kan. Walaupun saya tahu tak semua orang sanggup bawa skuter ni bawa masuk off-road. Sayang, motor mahal kan. Skuter ni mahal 80,000 lebih. Jadi bagi saya lah, yang pernah memiliki SDV 750, memiliki sebuah skuter adventure satu, orang kata idaman lah. Impian, sebuah motosikal impian lah bagi saya lah kan. Sampai itu kita merasakan lah teknologi enjin Honda daripada Japan. Jadi so far biasalah bila enjin Honda, pastinya kita yakin dengan teknologi dan juga enjin itu sendiri. Kali ini tahun 2025, so keluarlah vision Honda SDV V3 yang terbaru ni. Saya rasa belum ada on road lagi kot. Masa sekarang ni kan masih berliga-liga di Big Wing. Mungkin dalam seminggu dua nanti ada yang dah keluar. Okay. So hari ni kita bersama dengan salesman di Big Wing setapak saya ada sikitlah review, dan juga minta salesman jawab sikitlah apa yang patut tentang Honda SDV yang baru ni. So saksikan video ni sehingga habis. Terima kasih. 2 years man. Tak ada ready stock, tak ada Kena booking, kena sabar. Banyak sabar. Banyak sabar.
Okay, ni motor V3. Apa jumpa Alex. Tapi Alex nak bagi tahu sekarang punya harga apa Alex? Kalau standard color 85-800. Untuk special edition yang warna putih ni 88-800. Ada beza warna? Yes. Limited edition. So ni super set on the road punya harga lah. Apa-apa datang ke Setapak. Maknanya windshield ni tapi besar sama je ni Lebih kurang je. Cuma dia beza sekarang you pakai satu tangan dah boleh jalan. Tu dia. Berbanding yang sebelum ni kan lain kan? Dulu kena tarik, lepas tu pakai tangan satu lagi. Mana button auto cruise dia? Auto video Tengok sini. Ni dia. Yes. Auto cruise. Ini apa? Itu hazard light lah. Double signal. So ni on, ni off. Dah beza lah. Kan bila ada ni sekarang pun dah ada lampu. So kalau let's say kita on ni, kalau nampak tak? Nampak ada lampu. Ada beza juga. Ada banyak juga. Ada lah sikit-sikit lah. Yang benda-benda sikit-sikit tu ni lah. Tapi yang major sama tu cruise control lah. Cruise control itu pertukaran paling besar. Lepas tu bawah seat dia tu sekarang dah pakai 2 hydraulic stick. So dia dah tak jatuh ke tepi. Lepas tu last sekali yang ni, lampu ni dah tegang seat dah. Dulu dia satu bintik je kat sebelah sana. Sekarang dia dah lebih pancarkan ke bawah. Tapi dia punya sama je. Saiz sama. Saiz sama kan? Saiz tak tukar banyak pun. Adalah benda-benda yang sikit-sikit tukar tu. Tapi yang major punya cruise control. Cuma yang ni sama tak ni? Button ni? Lain kan? Ni dia ada juga. Cuma sekarang punya butang tu dia kecilkan. Lain lah sikit kan? Ni dah lain kan? Butang dah lain sikit lah. Design butang tu semua lebih sama je. Dia punya function sebenarnya. Cuma design dia dah tukar. Yang kecil sikit ni sendiri untuk saya lah, I tak minat sangat. I suka yang besar punya tu. Sedap sikit nak tekan semua tu. Suspension, fork semua sama. Adjustable. Yes. Tak ada beza sangat. Tapi harga dah naik. Dengar sekali lagi bunyi dia. Itu sama je. Sama je. Okay. Itu exhaust dah buat. Sama je. Okay, hari ni kita nak cerita sikit tentang SUV V3 bang Yes, betul. V3 lah. Apa yang abang rasa beza dengan sebelum ni? Okay, horsepower naik. Dia apa? Engine tuning kan? Dia tune dia punya engine. So hence dia punya horsepower dengan top naik lah. Horsepower ada naik ni ke? Ada naik lagi. Oh, ada lagi? Lepas tu wheelbase dia dah pendekkan sikit lah daripada yang lama, daripada V2. Then yang paling ketara sekali adalah cruise control. Ada cruise control kan? Yes, yang latest design ni ada cruise control lah. Okay. So lain-lain saya rasa itu sajalah dari segi performance lah. More or less the rest are the same lah. Ini sebenarnya sejujurnya lah kan. Kalau kita nak booking, berapa harga booking ni? Booking berapa harga? Okay, kalau kita di Honda Bukit Setapak, kami akan minta booking RM1,000 saja. Tapi itulah untuk masa sekarang ni booking dia agak penuh lah. Dah tak boleh booking? Dah tak boleh booking. Dah penuh dah. So, tak ada booking Tak boleh booking masa sekarang. InsyaAllah nanti kita dah clear at least 70% atau 50% daripada booking list kita akan buka balik lah. Bila tu tak tahu, mungkin setahun lebih lagi lah. Habis, harga sekarang ni cerita sikit harga ni. So harga sekarang ni kalau harga jualan Big Wing lah. Kalau standard which is putih, kelabu dah hitam, start pada 85,800 cash on the road. Harga biasa ni? Itu harga standard lah. Itu on the road lah. Okay, so standard color. Dan kalau yang special edition ni, yang warna kuning ni, kami jual pada RM88,800 on the road. Ya, betul. So beza dia corak motosikal saja dan color dia lah. Dan lupa saya nak inform ya, yang baru ni tank dia dah kecil sikit. Dulu 13.4 liter untuk sekarang ni 13.2. Bertambah kecil. Tambah kecil sikit je.
Dia ada reason lah dia buat begitu. Okey, semoga ada manfaat berkenaan dengan Honda STV 750. Just untuk sharing-sharing saja. Jadi pada mereka yang ingin melihat sendiri, boleh datang ke Big Wing setempat. Jadi ada unit yang kita boleh lihat tapi belum boleh test. Okey. Semoga jumpa lagi. Video saya akan datang. Saya ucapkan terima kasih dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.